melibatkan pertikaian antara Pharmaceutical Society dan Boots Cash Chemist berkaitan penjualan ubat mengandungi racun melalui sistem layan diri. Isunya ialah sama ada penjualan tersebut mematuhi kehendak undang-undang, iaitu mesti dilakukan oleh atau di bawah pengawasan ahli farmasi berdaftar mengikut Akta Farmasi dan Racun 1933. Kes ini menguji prinsip kontrak dalam konteks perujitan moden, khususnya bilakah sesuatu kontrak jual beli dianggap terbentuk ketika barang diambil dari rak atau semasa pembayaran di kaunter. Keputusan mahkamah dalam kes ini menjadi rujukan penting dalam menentukan maksud tawaran dan penerimaan dalam undang-undang kontrak. Kronologi kes dan isu undang-undang. Kes Pharmaceutical Society of Great Britain vs Boots Cash Chemist 1953 1 QP 401 di Mahkamah Rayuan England. Tarikh keputusan pada 5 Februari 1953. Panel hakim yang terdiri daripada Somerville LJ, Burkett LJ dan juga Romer LJ. Latar belakang dan fakta kes. Pada tahun 1951, syarikat Boots Cash Chemist telah memperkenalkan satu inovasi dalam operasinya dengan menukar sistem layan diri di kedai farmasi mereka. Melalui sistem ini, pelanggan boleh masuk ke premis, diberikan bakul dan bebas memilih sendiri barang dari rak, termasuk ubat-ubatan yang mengandungi bahan beracun seperti strychnine dan codeine, yang dikawal di bawah bahagian 1 senarai racun mengikut Akta Farmasi dan Racun 1933. Selepas memilih, pelanggan akan membawa barang ke kaunter pembayaran di mana transaksi itu disempurnakan di bawah pengawasan seorang ahli farmasi berdaftar seperti yang diwajibkan oleh undang-undang. Namun, pada 13 April 1951, dua pelanggan telah membeli sebotol sirap Hypophosphate mengandungi 0.01% strychnine dan sirap Famil mengandungi 0.23% codeine. Walaupun kadar racun adalah rendah dan tidak memerlukan preskripsi dan isu besar timbul, bilakah sebenarnya penjualan itu berlaku? Adakah semasa pelanggan mengambil barang dari rak atau semasa mereka membayar di kaunter di bawah pengawasan ahli farmasi? Persatuan Farmasi berpendapat bahawa pengambilan barang dari rak adalah penerimaan tawaran. Maka, kontrak jual beli telah pun terbentuk pada saat itu. Oleh sebab tiada pengawasan ahli farmasi semasa itu, mereka telah mendakwa penjualan racun itu tidak sah. Apa itu strychnine dan codeine? Strychnine adalah sejenis racun berbahaya dan penggunaannya sangat dikawal di bawah undang-undang. Walaupun kandungan strychnine dalam sirap itu sangat kecil, hanya 0.01%, ia tetap termasuk dalam kategori racun bahagian 1 mengikut senarai racun. Codeine juga adalah sejenis bahan narkotik ringan yang termasuk dalam kategori racun. Ia biasanya digunakan untuk meredakan kesakitan atau batuk, tetapi juga perlu dikawal kerana boleh menyebabkan ketagihan jika disalahguna. Kedua-duanya merupakan racun terkawal. Walaupun begitu, ubat-ubatan ini dijual tanpa preskripsi kerana kandungan bahan beracun dalam produk tersebut adalah di bawah had kepekatan yang dibenarkan oleh peraturan yang sedia ada. Tindakan undang-undang. Persatuan Farmasi mendakwa bahawa penjualan ubat tersebut telah melanggar Seksyen 18, Subseksyen 1, Perangan A, Subperangan 3 kerana menurut mereka transaksi berlaku sebelum sempat diawasi oleh ahli farmasi, iaitu seawal ketika pelanggan mengambil barang dari rak dalam sistem layan diri. Mahkamah Tinggi bagaimanapun telah menolak dakwaan tersebut, mendorong Persatuan Farmasi untuk mengemukakan rayuan ke Mahkamah Rayuan bagi mencabar keputusan itu. Isu undang-undang utama. Isu pertama, bila kontrak jual beli dianggap lengkap dalam sistem layan diri. Hujah pihak plaintiff, Persatuan Farmasi berhujah bahawa kontrak jual beli telah terbentuk sebaik sahaja pelanggan mengambil barang dari rak, memandangkan barangan dipamerkan bersama harga tetap yang menurut mereka merupakan satu tawaran. Oleh itu, apabila pelanggan memilih barang tersebut, tindakan itu dianggap sebagai penerimaan dan kontrak telah pun lengkap sebelum sebarang pengawasan oleh ahli farmasi berlaku.
hujah pihak defendant, Boots berhujah bahawa paparan barangan di rak bukanlah satu tawaran, tetapi hanya sekadar pelawaan untuk membuat tawaran. Dalam konteks ini, pelanggan membuat tawaran sebenar apabila membawa barang ke kaunter pembayaran. Kontrak hanya dianggap sah dan lengkap apabila tawaran itu diterima, iaitu ketika bayaran dibuat kepada juruwang yang berada di bawah pengawasan seorang ahli farmasi berdaftar. Maka, menurut mereka, transaksi berlaku dengan mematuhi kehendak undang-undang. Isu kedua, adakah penjualan racun berlaku di bawah pengawasan ahli farmasi? Jika kontrak jual beli dianggap telah sempurna sebaik sahaja pelanggan mengambil barang dari rak, maka urus niaga itu berlaku tanpa sebarang pengawasan ahli farmasi sekaligus melanggar peruntukan undang-undang. Sebaliknya, jika kontrak hanya dianggap sempurna apabila pembayaran dilakukan di kaunter tunai, maka proses jual beli tersebut berlaku dalam lingkungan masa yang diawasi oleh ahli farmasi berdaftar, menjadikannya selaras dengan kehendak undang-undang dan sah dari sudut perundangan. Di Mahkamah Rayuan, menurut Savervel LG, dalam sistem kedai biasa, pelanggan bebas untuk melihat dan memilih barang yang mereka inginkan. Namun begitu, kontrak jual beli tidak wujud sehinggalah pembayaran dibuat. Oleh itu, adalah tidak masuk akal untuk menganggap bahawa pelanggan sudah terikat dengan kontrak hanya kerana mereka mengambil barang dari rak. Seterusnya, berkata Berikat LG bahawa penjualan hanya berlaku apabila bayaran telah diterima. Sekiranya kontrak dianggap berlaku semasa pemilihan barang, ini bermaksud pelanggan tidak boleh menukar fikiran setelah mengambil barang, sesuatu yang tidak logik dan bertentangan dengan amalan sebenar dalam kedai layan diri. Menurut Roma LG, menyatakan bahawa jika mengambil barang dari rak sudah membentuk kontrak, maka pelanggan tidak boleh meletakkan semula barang tersebut, yang mana akan menjejaskan konsep asas kedai layan diri. Tambahan pula, paparan barang bersama harga hanyalah suatu pelawaan untuk membuat tawaran, bukanlah suatu tawaran yang mengikat. Mahkamah memutuskan bahawa paparan barangan di rak hanyalah satu pelawaan untuk membuat tawaran dalam membeli, iaitu invitation to trade. Tawaran ini diterima apabila juruwang menerima bayaran di kaunter, dan pada ketika itu juga, ahli farmasi berdaftar berada berhampiran dan mengawasi transaksi. Penjualan ini sah dan tidak melanggar Seksyen 18, Subseksyen 1, Perenggan A, Perenggan 3, Akta Farmasi dan Racun 1933. Keputusan akhir Mahkamah Rayuan yang dilakukan oleh plaintiff iaitu Pharmaceutical Society ditolak kerana penjualan di kedai Bookcase Chemist dianggap sah kerana ia berlaku di bawah pengawasan ahli farmasi. Kebenaran untuk merayu ke House of Lords juga ditolak. Kes ini dimenangi oleh Bookcase Chemist. Seterusnya, adakah sistem jual beli layan diri dalam kes Boots ini menepati prinsip akad jual beli dalam Islam? Kita akan lihat satu persatu bagaimana prinsip Barat dan prinsip Islam boleh dibandingkan khususnya dalam kes ini. Apabila pelanggan masuk ke kedai dan mengambil barang yang dipamerkan bersama tanda harga yang jelas, Undang-Undang Barat menganggap ini sebagai invitation to offer atau pelawaan untuk membuat tawaran. Dalam fiqh Islam pula, walaupun tidak ada istilah khas untuk proses awal seperti ini, kita boleh sebutkan sebagai muqaddimah al-aqdu, iaitu pendahuluan kepada akad. Ini bermakna proses ini belum dianggap sebagai akad penuh, tetapi hanya persediaan untuk akad. Seterusnya, apabila pelanggan membawa barang ke kaunter dan membuat bayaran, di sinilah bermulanya akad jual beli, iaitu akad ijab. Ijab bermaksud tawaran yang dibuat oleh salah satu pihak, sama ada penjual atau pembeli. Dalam kes ni, pelanggan menunjukkan kesediaannya untuk membeli dengan membawa barang dan membuat bayaran. Inilah yang dinamakan ijab. Kemudian, apabila juruwang menerima bayaran dan menyerahkan barangan kepada pelanggan, ini yang dinamakan qabul, iaitu penerimaan terhadap tawaran tadi. Dengan lengkapnya ijab dan qabul, maka akad jual beli dianggap sah dan selesai. Untuk memperjelaskan lagi, ijab ialah tawaran daripada satu pihak, boleh dilakukan melalui ucapan atau tindakan. Qabul pula ialah penerimaan terhadap tawaran tersebut, juga boleh melalui ucapan atau perbuatan. Dalam Islam, kedua-duanya mesti berlaku dengan jelas
tanpa unsur paksaan atau kekeliruan. Untuk memastikan akad jual beli dianggap sah dalam Islam, ada beberapa syarat yang mesti dipenuhi. Iaitu yang pertama ialah mesti ada penjual dan pembeli, iaitu pihak-pihak yang sah. Kedua, mesti ada barang yang jelas untuk dijual. Ketiga, mesti ada nilai tukar, iaitu bayaran atau gantian. Yang keempat, mesti ada ijab dan kabul, iaitu persetujuan antara kedua-dua pihak. Tanpa syarat-syarat ini, akad jual beli boleh dianggap tidak sah di sisi syarak. Dalam kes Boots, kita juga perlu mengambil kira bahawa ubat-ubatan yang dijual tertakluk kepada Akta Racun 1952 di Malaysia ataupun Pharmacy and Poison Act di UK. Menurut prinsip Islam, penjual ada tanggungjawab moral dan syarak untuk pastikan ubat yang dijual itu halal, selamat dan tidak memudaratkan, mengikut prinsip la darar wa la dirar. Yang kedua, jual beli ubat mestilah ikut syarat akad sah dan tidak bertentangan dengan syarak. Contohnya, tidaklah menjual bahan yang haram ataupun memudaratkan. Dan yang ketiga, akta farmasi ini juga berperanan untuk menjaga kemaslahatan umum, iaitu berkepentingan awam, selari dengan prinsip maqasid syariah untuk menjaga nyawa dan kesihatan. Oleh itu, Islam sangat menekankan bahawa akad sah perlu berlaku dengan jelas tanpa ada sebarang unsur penipuan ataupun kekeliruan. Walaupun jual beli moden seperti kedai layan diri ini nampak berbeza bentuknya, namun prinsipnya tetap sama, iaitu yang pertama, ada tawaran dan penerimaan yang jelas. Kedua, ada kerelaan dan persetujuan kedua-dua pihak. Dan yang ketiga, ada pemilikan yang sah berpindah selepas pembayaran. Oleh itu, sistem Boots boleh dianggap selari dengan prinsip akad jual beli dalam Islam. Kesimpulannya, kes ini menjadi titik penting dalam perkembangan undang-undang kontrak, khususnya berkaitan konsep tawaran dan penerimaan dalam konteks jual beli. Mahkamah memutuskan bahawa dalam sistem layan diri, paparan barang dirak bukanlah satu tawaran jualan, tetapi sekadar perlawanan untuk pelanggan membuat tawaran. Kontrak hanya terbentuk apabila pembayaran dilakukan dan diterima di kaunter di bawah pengawasan ahli farmasi berdaftar. Oleh itu, penjualan ubat oleh Boots adalah sah dan tidak melanggar Akta Farmasi dan Racun 1933. Keputusan ini mengiktiraf sistem layan diri sebagai sah di sisi undang-undang dan memberi panduan penting bagi urus niaga moden dalam perniagaan rutin.